perangai sebenar bersatu ni yang memang mengkhianati, suka mengkhianat kawan dan akhirnya PAS balik kepada penyatuan ummah lah. Kita nak sebut nama Muafakat Nasional Ustaz, dah tak boleh dah, orang lain dah register dah nama Muafakat Nasional tu Ustaz Ya. Tapi dia pun dah masuk UMNO, dah masuk PAS dah Ustaz. Daripada UMNO kita no hard feeling Ustaz. Dalam mana kita mencari titik tengah ni, saya rasa tak ada masalah lah. Dan saya difahamkan dia jadi pengarah pilihan raya di negeri Johor ya. Ya betul. Dan suka untuk saya kaitkan bila saya baca satu kenyataan daripada Berjasa. Ya. Dan dia sebut, saya pun baru tahu melalui kenyataan ini, Berjasa ni satu parti yang menyebut bahawa dia sambut baiklah keterbukaan PAS untuk bersedia untuk berunding kerjasama dengan parti-parti Melayu Islam. Ya. Okey. Dan disebut di sinilah yang menjadi pengarah pilihan raya PAS di Johor adalah Tan Sri Anwar Musa tu sendiri, bekas Setiausaha Agung UMNO lah. Jadi saya sekali lagi saya mengharapkan ada suatu usaha kerjasama PAS dengan BN Ustaz. Walaupun BN dah declare dia nak pergi solo, tetapi kita ada sedikit masa lagi ni, ada window of opportunity Ustaz untuk kita buat kerjasama lah dengan PAS. Apa pandangan Ustaz? Ada ke? Boleh ke reveal? Ada ke? Silakan Ustaz. Saya tak pasti sama ada di peringkat pusat itu sudah ada perbincangan ataupun tidak. Cuma saya rasa kenyataan Tuan Guru Presiden PAS dan Seri Presiden PAS juga pada beberapa Jumaat sebelum ini telah menyebutkan bahawa ada perbincangan perbincangan bersama UMNO. Cuma kita harapkan perbincangan itu berjaya lah.